Kata Nabi SAW, qauluhu alaihi salam, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Dan aku ni dengar ni elok-elok, jangan sampai kita jadi lagu ni. Kata Nabi SAW, tanda berpalingnya Allah daripada seseorang tu, Allah tak mau bagi kebaikan kat dia, Allah tak mau tengok muka dia, Allah nak biak dia, Allah nak rosakkan dia. Tanda berpalingnya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, bila tanda Allah berpalingnya, berpalingnya Allah daripada seseorang hamba itu ialah istighaluhu bima la ya'ni, dia akan disibukkan dengan benda yang tak jadi manfaat untuk dia. Itu tanda dia. Sibuk apa tau? Ada aja benda dia sibuk, tapi sibuk itu benda tak manfaat. Manfaat akhiratnya. Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang berniaga. Ada berniaga. Salli ala Muhammad. Sibuk dengan berniaga sampai tak tahu apa siang malam. Ni saya duduk cerita. Kita ni penat kan? Penat. Oh, siapa kata tak penat? Pergi kerja, balik sampai pukul berapa ni? Balik tadi petang lah. Kata ada kuliah malam ni, mandi apa semua main. Letih. Udah pada pukul berapa tadi keluar kerja dah. Lepas tu balik kerja naik motor pula dekat sejam tu sampai ni. Sampai rumah balik mandi, tukar baju. Kemudian duduk dalam kuliah. Ngantuk lah, ya Allah, sengguk dalam kuliah. Ha ni, letih. Sampai habis kuliah lagi lah. Ini kita pukul apa? Pukul 8 lebih. Kita habis kuliah lagi lah pukul 11 gitulah. Boleh tak bunyi langsung? Boleh ke 11? Bukan main, baru pukul 8 boleh. Boleh Ustaz, baru pukul 8. Cuba pukul 9 lagi. Nyakak boleh tahu. Berapa lah nak mati. Dah saya selamat. Lagi habis lagi dalam 9.30. Semayang dulu pukul 10. 10 lagi sampai rumah pukul 10 kan. Lagi penat. Tak kepala Allah, letih. Tak lena. Esok pagi-pagi kelang kabut, bangkit nak pergi kerja balik. Tuan-tuan, ada kawan kita lah ni duduk di rumah. Ada kawan kita lah ni tengah duduk mesyuarat tau. Tengah mesyuarat. Tengah bisnes, projek tengah duduk bincang. Kita keluar tadi pukul 6.30 pagi. Dia 6.30 pagi keluar tak? Kita tengah mengantuk lah ni, dia pun tengah mengantuk juga. Kita sampai rumah lagi pukul 10 malam tuan-tuan. Dia sampai rumah pukul 11, pukul 12 malam baru dia sampai. Dia penat, kita pun penat. Tapi penat kita ni Allah bagi manfaat. Tunggu Imam Ahmad mana pernah berhenti. Ibadat dia ulama, mengarang kitab, meriwayatkan hadis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, menyampaikan ilmu, jadi mufti lagi, buat rujukan, ambil fatwa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang mengambil fatwa. Imam mazhab, niaga lagi, ada perniagaan lagi. Kerja ni tak berhenti-berhenti. Itu pun anak dia sebut, waktu usia dia sihat, waktu dia masih sihat, dia semayang 300 rakaat. Tuan-tuan, qiyam mulai tak pernah berhenti sampai anak dia kata apa kat dia? Ayah, bila nak rehat ni? Ayah, bila kita nak rehat ni? Ayah tak penat ke? Mau tak penat, kita manusia. Mau tak penat? Bila nak rehat ni ayah? Bila nak rehat ni? Nanti mati kita rehat. Waktu dunia ni waktu tengah cari pulun sungguh-sungguh. Tuan-tuan nak rapat, nak dapat kerehatan sungguh-sungguh nanti kat akhirat. Ni waktu apa ni? Waktu mujahadah, waktu lawak ni. Seronok nak sembahyang sunat. Mana best sembahyang sunat? Tak best. Lawan, bangkit juga 2 rakaat sembahyang sunat. Lawan dia. Seronok tak dalam kuliah ni? Seronok tak? Apa kata seronok? Dengan lenguhnya, dengan kebas kakinya, dengan mengantuknya. Waktu dalam kuliah mengantuk kau main, keluar ke cerah je mata. Benar ni? Saudara Muhammad, tak seronok, tak syok.
duk rumah best lah tuan-tuan, tengok berita buletin utama. Ni baru lepas hari raya ni banyak cerita best. Nah, saya Muhammad duk rumah best, duk dengan anak-anak makan, sembang, boleh tengok movie. Best kan? Tapi tuan-tuan pilih mai duduk sini. Bukan best tak seronok. Tapi pasal apa? Pasal nak mujahadah sungguh-sungguh. Bila nak rehat? Nanti hampa rehat ke akhirat ni. Nanti hampa rehat dalam kubur. Waktu Allah buka lapang kubur dia, buka pintu, nampak tempat duduk dalam syurga, angin duk mai, duk hirup bau syurga. Waktu kita apa? Nikmat ni. Malaikat kata, salih alaihi wasallam, dia kata apa? Dia kata malaikat boleh tak saya nak keluar pergi dunia sat je. Nak buat apa? Nak pergi bagi tahu kat keluarga kat sana tu tak usah susah hati dengan saya. Nak bagi tahu kat anak, nak bagi tahu kat isteri, nak bagi tahu kat suami, ni tak usah duk risau dengan saya. Saya sedang duduk dalam nikmat ni, dalam kubur ni. Nak bagi tahu. Dah rehatlah, rehat, tidur. Rehat, tidur. Dan panjangnya waktu dalam kubur tu dia hanya rasa macam 2 rakaat sembahyang aja. Kemudian dia bangkit dengan nikmat yang Allah nak bagi dia yaumul qiyamah. Sabar dunia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat, hari ni mayang duha dah tak dan. Pasal apa tak dan? Sibuk tu manfaat dah. Hari ni baca Quran dah tak dan. Pasal apa tak dan? Sibuklah ustaz. Sibuk tu manfaat dah. Faham tak faham ni? Sebab kalau kita disibukkan sehari ni daripada pagi tadi bangkit mayang subuh sampai lah ni pukul apa ni? Pukul 8 lebih ni, salat Jumaat 8.24 ni. Yang kita tak dan baca Quran, tak dan mayang sunat, tak dan mayang berjemaah, tak dan nak buat ibadat, tak dan masyghul, orang Arab kata. Sibuk. Sibuk apa? Sibuk tu kalau sibuk benda manfaat, okey. Sibuk buat kerja tu ada benda pahala dia, okey. Sibuk ni duk buat benda yang ada ganjaran Allah nak bagi kebaikan, okey. Tapi tuan-tuan cuba cek tengok sibuk kita daripada pagi tadi sampai hari ni sibuk apa? Saya nak tanya betul-betul, berapa jam tuan-tuan spend masa dekat TikTok tuan-tuan, yang tuan-tuan nanti nak kena jawab waktu tu dekat Allah. Tuan tengok kan TikTok kan, dia spend, scroll, swipe. Aku suka, aku like, aku tak suka, aku swipe. Apa benda kita? Banyak masa tuan-tuan spend dekat TikTok, tuan-tuan spend dekat Facebook. Kata Nabi SAW, min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda eloknya Islam seorang tu bila dia meninggalkan sesuatu yang tak jadi manfaat kat dia. Ya. Risau tuan-tuan. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang dipetik oleh Imam Ghazali ni, dia kata salih ala sayyidina Muhammad, Nabi kata apa? Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Di antara tanda berpalingnya Allah daripada hambanya ialah dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak menjadi manfaat. Dan Nabi SAW sambung lagi salih ala sayyidina Muhammad, wa ini mri'in zahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqalahu min ibadati la jadirun an tatulu alaihi hasratuh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang telah kehilangan sesuatu daripada umurnya, sikit waktu daripada umurnya yang bukan untuk ibadah, dia terlepas 1 detik waktu dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang terlepas ni bukan peruntukan untuk ibadah, maka Allah SWT tentu sangat layak baginya kerugian yang sangat panjang. Rugi